Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, first thing saya nak ucapkan terima kasih lah kepada library kerana menjemput kami untuk sesi demo bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari inilah. Okay, sebelum tu saya memperkenalkan diri. Saya Mahani selaku Pegawai Pertanian di UCTC dan bersama kami adalah ini orang-orang kuat saya. Puan Nadia, okay, Pegawai Pertanian, Cik Musin, Pegawai Pertanian, Puan Farida, Pegawai Pertanian juga, dan juga Cik Adha, kita punya pilot kita. Okay, kalau tak ada pilot saya tak sampai kat sini. Okay, alright. Pelajar, ada pelajar berapa orang pelajar? 4. Oh, ramai juga. Okay, good. Okay, yang lain staff library lah. Okay. Before that, saya nak berkenal jugalah UCTC. Pernah dengar UCTC? Pernah. Staff pernah dengar. Kalau staff lah. Pelajar, sebab kita banyak bekerjasama dengan komiti luar lah. So kalau macam pelajar agak kurang mengenali kami, it's okay. Tetapi mungkin lepas ni boleh kenal dengan kami. Sebab kalau pelajar-pelajar di college, you all ada buat program-program komiti, sukarelawan dan sebagainya kan. So berkenaan akan ada sedikit sebanyak terlibat juga dengan kami punya pusat. So UCTC adalah University Community Transformation Center ataupun dengan nama Pusat Transformasi Komite Universiti. Okay, kat mana office kami? Tahu tak kat mana pejabat kami? Kadang-kadang orang tahu UCTC tapi tak tahu kat mana berada dia kan? Dekat BPOP. Oh, BPOP dia tahu sebab apa? Duit musa dia. Okay. Kami berada di sebelah pejabat kalau postgraduate siswa Azhar sebelah. Sebelum sampai ke bangunan SDS postgraduate tu akan nampak UCTC. Di situlah kita di bawah pejabat bangunan jaringan industri masyarakat. Baru tahu kan kat mana. Kita jauh sikit lah. Tapi on the way nak situ, kalau you perasan akan ada pokok-pokok, buah-buahan, kiri kanan. Kalau dulu kami tak dapat nak merasa. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah. Sebab kita bergaduh dengan monyet kat situ. Ya, banyak sangat rakan-rakan kami juga. Okay. Part of our community. Alright. So untuk hari ini sempena dengan Minggu Pertanian untuk library, kami ada kami akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan hidroponik. Okey, sebelum tu saya nak tanya, pernah tanam tak hidroponik? Cara hidroponik? Tak pernah? Pernah? Ada? Belum? Pernah. Tapi tak jadi. Kenapa? Dia tak jadi, maksudnya tak bercambah ke? No. Saya kena research sikit. Macam mana? Salah teknik. Okey, tangan panas. Member kita kata. Pertanian dia tak ada istilah tangan sejuk, tangan panas, tangan hijau, tangan berapi ke apa, tak ada untuk ni. Dia lebih kepada teknik kita. Sebab dia bermula dengan daripada biji benih sehinggalah proses tanaman tu sendiri, dia teknik. Cara penjagaan tu tak betul, tu pun akan menyebabkan kita punya tanaman kita akan tak tumbuh lah. Okey, jadi untuk hari ini kami akan bagi tahu berkaitan dengan hidroponik. Kita akan buat demo sekali. Tuan-puan juga akan buat bersama-sama demo dengan menggunakan botol kosong lah. Kita panggil sebagai Topsy Tipsy. Okey. Kita glamourkan lah sikit nama dia kan. Topsy Tipsy untuk ni. Alright. Dan satu lagi di atas meja tuan-tuan semua ada yang takung ni lah. Okey. Tahu tak hidroponik ni ada pelbagai jenis? Rasa-rasanya pernah tahu tak apa dia? Tahu satu jenis dia? Ada. Apa dia? Puan? Hidroponik takungan tu salah satu yang berada di atas meja anda. Yang lain? Aquaponik. Okey, aquaculture hanya ikan saja, tetapi aquaponik adalah gabungan ikan dan juga tanaman. That's why dia panggil sebagai aquaponik. Untuk ni. Ada tahu tak? Pernah pergi yang dekat galeri tu, ada satu set. Nampak tak ada set putih? Perasan tak? Tak perasan. Lalu-lalu tapi tak perasan. Apa dia yang tu? Tahu tak? Dia ada 2 tingkat.
Bukan. Bukan fertigasi. Itu adalah salah satu juga sistem hidroponik yang kita panggil NFT, iaitu Nutrient Film Technique. Sebab dia ada lapisan nipis yang akan lalu lah, lapisan nipis air larutan baja yang akan lalu. Kita panggil NFT lah. Kalau DFT, biasanya dia akan berbentuk bulat, okey? Dia besar macam ni. Kalau perasan. Ni, perasan kan? Ni DFT. Kenapa dia panggil DFT? Dia Deep Flow Technique. Sebabnya kalau air tu masuk, dia keluar sini, dia akan ada air yang tertinggal. Kalau misalnya dekat tempat galeri tu, dia macam Pak Segi biasanya, dia hanya larutan nipis yang lalu saja. Air dia hanya laluan. Kalau misalnya tak ada no elektrik kan, so dia akan layu jugalah untuk ni. Okay. Aquaponik dia gabungan. Ni DFT, satu lagi jenis aeroponik. Aeroponik dia mix pada akar. Okay, aeroponik dia biasa dalam bentuk tower. Okay, tapi akar dia ni, katalah ni akar pokok kan. So dia punya mix dia adalah tepi pada akar. Tu kita biasa panggil aeroponik lah. Tapi teknik ni mahal untuk guna air. Okay, untuk aeroponik dia adalah larutan air dan baja lah. Yang kita campur. Dia bukan guna baja biji, tetapi dia guna baja cecair. Larutan A dan larutan B untuk ni. So, tu adalah hidroponik. Hydro adalah air. Ponik tu adalah larutan air yang bekerja. Untuk ni. So, dia panggil sebagai hidroponik untuk ni. Okay. So, tu adalah sikit banyak latar belakang lah berkaitan hidroponik. Okay. Jenis tanaman apa yang sesuai bila kita buat hidroponik? Sayur, kangkung, lagi bayam, sawi, pakcoy, salad. Kalau macam tanaman teruk ataupun melon, tomato, sesuai tak? Sesuai tak? Sesuai juga, tetapi kita kena pakai, desainkan dia besar sikit. Maksudnya pakai tong yang besar macam tong cat ataupun baldi ke tong sampah whatever lah untuk ni. Tapi dia ada penutup, so dia boleh naik juga untuk ni. Ni kalau pokok-pokok yang jenis berbuah lah. Yang ini kalau dekat di bawah Fakulti Pertanian kita panggil sistem Dutch bucket. Dutch bucket untuk ni. Okay, sebab kalau bekas lagi besar, dia akan memberi ruang kepada akar untuk akar tu menyerap baja dan juga air. So that's why dia boleh keluar buah lah, Dutch bucket. Kalau bekas ni kecil, macam ni, dia sesuai untuk tanaman yang jenis sayuran berdaun. So kalau yang ni nak tanam cili, terung, melon, boleh je. Fertigasi tu salah satu hidroponik juga sebenarnya. Cuma fertigasi kan kita pakai kokopit. Pakai kokopit. Kokopit ni adalah bukan tanah. Jadi hidroponik adalah satu teknik tanaman yang kita tidak menggunakan tanah sebenarnya. Jadi kokopit sebenarnya fertigasi adalah part of fertigasi untuk ni. Cuma kita namakan dia fertigasi supaya senang lah. Orang tahu fertigasi kan dia panjang, banyak kan. Tu pada sistem yang jenis-jenis sayur. Dan satu lagi, kita boleh guna semai ataupun kita tanam pokok ni sama ada guna teknik keratan ataupun guna biji benih. Tadi kata tanam tapi tak hidup kan? Lepas tu kata tangan panas. Tak juga. Tuan-puan beli biji benih kat mana? Dia bukan salah Eko. Kat mana dia Sekolah Pertanian, Eko. Tapi Eko ada ke? Lagi, tapi paket dia repack macam ni je ke repack lain sikit? Lain sikit kan rasanya? Tak boleh. Biasa Shopee kot. Kan? Itulah paling cepat, mudah kan? Biji benih adalah salah satu faktor yang penting bila kita nak, sebenarnya bukanlah pada hidroponik saja, apa juga jenis tanaman, teknik, sama ada konvensional. Konvensional adalah tanaman atas tanah lah. Bermula dengan biji benih.
Sekiranya biji benih ni tidak elok ataupun dia ada expired date tau sebenarnya. Kalau kat belakang paket ni, kalau tuan-puan perasan dia ada macam ni berapa? Bulan 1, 2028. Boleh tengok. Okay? Dia ada expired date. Kadang-kadang kita beli, kita tak tengok expired date kat belakang tu. So, bila kita pakai, lepas tu semai. Lepas seminggu tak ada, tak keluar tu. Rasa frust sangat sebenarnya kan. Tapi sebenarnya biji benih kita tu dah expired. Satu, dah rosak lah benda ni. Okay. Satu lagi, kadang-kadang kita beli macam ni. Dia repackaging balik. Repack balik. Kita tak tahu bila. Ada tak date? Cuba tengok dalam kotak tu. Kotak tu dia ada biji benih kan? Dalam paket tu tak rasanya. Dia ada biji benih. Dia tak ada tarikh. Sebab kita bukanlah kata tak bagus. Kan? Cuma kita tak tahu dia dah masuk angin ataupun tidak dan dia dah expired ataupun tidak. So biasanya biji benih kita akan beli yang brand sikit lah untuk ni. Ni bukan nak apa ni, saya tak ada apa-apa commission dengan that company. Contoh Green World, Green Eagle yang warna kuning, Jom Tanam, apa lagi jenis? Yang dah establish untuk ni GWG apa kan. Yang tu okey lah. Untuk kalau kita nak guna yang dah packaging yang kata orang tak masuk angin. Tapi kalau macam ni kita tak tahu bila dia that's why kalau tuan beli dekat mana-mana, tengok dia punya belakang dia tu ada tak expired date dan sebagainya. Dan satu lagi, kita pakai biji benih ni bila kita dah semai, kita pakai sikit saja tau. Kalau kita semai ni semua macam ladang. Banyak ni betul ni. Kalau petani dia akan kira every single seed around 10 cents, okay? Every single seed tu. So kalau macam ni kita semai, banyak sangat. Kita pakai sikit saja. Okay? Jadi kadang-kadang kita dah pakai, kita pakai sikit lepas kita simpan kan. Kat mana kita simpan? Peti ais. Yes, correct. Betul. Siapa jawab tadi? Saya tak ada hadiah. Good. Betul. Peti ais tapi dekat belah mana peti ais tu? Freezer? Chiller biasa ke? Tempat mana? Kawasan mana? Tempat yang sayur. Tempat yang sayur pakai. So, benda ni, kita kan ada Tupperware, tutup, masukkan, tulislah biji benih. Nanti anak nampak pula apa benda. Ada budak makan pula kan. Okay? Ikan. Jadi kita pack and then kita masuk dalam peti ais. Kita simpan. So dia hibernate lah. Jadinya dia akan, kita nak pakai next time tu boleh tahan lagi. Kalau kita simpan macam tempat biasa ataupun kena panas, next time kita nak tanam, itu yang kenapa ni tak tumbuh-tumbuh, hari tu okey tumbuh, kali ni tak tumbuh. Macam tu. Okey. Dan biji benih setiap jenis sayuran dia akan bercambah berbeza-beza mengikut jenis. Ada biji benih yang cepat bercambah, ada biji benih yang mengambil masa. Contoh, kalau kita tadi mana? Kangkung saya, biji benih kangkung dah tak sampai. Biji benih kangkung sawi, dia lebih kurang dalam 3 hingga 5 hari dah bercambah. Okay, dia cepat untuk ni. Kalau misalnya salad, kadang-kadang mengambil masa 2 minggu. Terung, timun, terung, cili, tomato. Dia mengambil masa pun dalam 2 minggu untuk dia bercambah kadang. Jadi jangan pula kita tanam hari ni, kenapa tak bercambah pun semua? Sebab apa? Mungkin biji benih itu memang jenis yang lambat bercambah. Tak semua sama. Okey, dia berbeza-beza mengikut jenis tanaman. Okey. Tu tempoh percambahan biji benih lah. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Nak tanya contohnya kalau macam sawi ni kan, Ya. kita buat tu sampai berapa lama tempoh untuk dia siap dituai? Siap dituai. Okay, good question. Untuk tanaman sayuran, bila kita nak tuai, macam contoh kangkung sawi lebih kurang dalam 4 minggu. 4 minggu, sebulan dia boleh kita tuai dapat hasil. Macam ni berapa 2 minggu dia? Ada tak kita tanam hari tu? Lebih kurang kan nak masuk minggu ketiga, okay? Nak masuk minggu ketiga. Dan kalau misalnya contoh tanaman terung, tomato, cili kan, dia biasa kita boleh kutip hasil selepas sebulan setengah kita tanam Maksudnya anak benih kita tanam, masuk polybag, selepas sebulan setengah baru dia boleh keluar bunga buah.
Okey. Tapi dia boleh jangka hayat dia lama. Sehingga 6 bulan tempoh dia. Okey, yang tu. Dia tahan lama. Kalau kobis, 3 bulan lebih kurang. Nak dapatkan kepala sampai kepala kobis tu untuk kita tuai. Kobis boleh tanam dekat kawasan kita. Dia ada jenis hybrid for lowland. Maksudnya untuk macam yang COVID semua tu, maksudnya once dia dah bercambah, kita kena transfer dia benda Yes, transfer. Okay. Kenapa kita ada 2 teknik tanaman Okay, 2 teknik semaian Satu, kita letak kita panggil semaian pada tempat semaian lah, media semaian. Satu lagi kita direct, okay, secara terus. Okay, ni terus pada atas tanah, satu lagi kita guna sebagai dulang semaian lah yang kita panggil. Dia ada banyak lubang. Biasa lubang ni kalau yang besar ada 104 lubang. Okay, dia ada 2 kebaikan bila kita guna pada dulang semaian lah. Pertama, bila dia membesar kita boleh pilih sebab kebernasan biji benih ni dia tak sama. Okay, kadang-kadang dalam satu paket tu ada yang hidup cepat naik, ada yang kecil naik. Jadi bila kat dulang semaian ni kita boleh pilih mana yang cantik untuk kita transfer pada polybag. Kalau atas tanah ni kita tabur tu dia terbiar aje. Kadang-kadang hujan turun, kena makan serangga, haiwan dan sebagainya, kita tak tahu. Kadang-kadang hilang tu biji benih kan. Tapi kalau kat sini dia boleh control lagi untuk ni. Tu kebaikan lah. Tapi kalau kita nak semai guna ni, biasanya kita pakai peat moss. Media semaian untuk biji benih lah. Ini kalau kita untuk guna pada kokopit, dekat pasu dan sebagainya lah sebagai media semaian. Tapi kalau untuk hidroponik, kita biasa akan pakai span. Tapi selain span, kita boleh pakai benang ataupun tisu yang tebal sikit kan. Kitchen tisu. Kemudian apa lagi? Leca ball tu dia macam coklat bulat kecil tu. Dia dipanggil leca ball ataupun hydro ball untuk ni. Kalau dia macam Coco Crush, tapi bukan Coco Crush. Saya tak bawa lah sampel dia hari ni untuk ni. Okay. So ada pelbagai lah. Even kalau batu-batu kerikil pun actually boleh pakai juga. Actually, yang ini semua yang saya sebut tadi tu, dia adalah untuk nak memegang air dan menyokong pokok tu supaya tak tumbang tau sebenarnya. Dia sebagai penyokong lah untuk ni. Okay, untuk serap baja, serap air untuk ni. Okay, itu media yang kita gunakan. Tapi kalau macam untuk ni, kita akan pakai span lah. Okay, pakai span. Okay, ada apa nak tanya sebelum kita buat semaian? Sambil-sambil tu kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okay, Nadia. Nak cakap. Tak apa, I assist you. Okay. Boleh dengar? Okey. Okey, nama saya Nadia. Tadi dah perkenalkan diri. Penolong Pertanian dekat Pusat Transformasi Komuniti Universiti. Untuk pagi ni, saya akan buat demo semaian biji benih. Barang-barang yang kita perlukan, macam Puan Mahani mention tadilah, kita perlukan media semaian. Untuk hari ni, kita akan gunakan sponge. Cuma sponge ni memang dia dah siap potong dan ada lubang untuk kita letakkan biji benih. Misal kata dekat rumah tak ada span yang dah ready macam tu, boleh je guna span biasa. Cuma kita kena buat petak siap-siap macam ni. Supaya bila kita nak transfer dekat net pot yang hidroponik tu nanti senang. Dia tak ada tempat untuk letakkan biji benih kan. So kalau kata kalau kata sponge ni petak, kita boleh je guna pembaris, garis je siap-siap macam tu. Potong, tapi tak payah habis lah. Potong dia je sama je macam ni. 3/4 sponge tu. Dan kita guna pisau untuk buat, kita toreh sikit je. Kita toreh sikit je nak masukkan biji benih dia. Buat macam tu je.
So just pakai pisau je untuk kita ni kan. Okay. Next. Yang ni kita, okay. Untuk bekas kita ni, kita gunakan muat-muat dia lah. So kita koyakkan siap-siap. Yang dah siap ni dia dah senang tau. Boleh je terus tarik. Ya? Macam tu kan? Ada. So lagi senang. So, dah muat sini kan, senang kan? Air. Nak air. Masuk air, rendam siap-siap. Kita masukkan air dalam bekas ni supaya sponge ni basah, dia lembab untuk bantu percambahan biji benih tu. Okey. Sini. Just rendamkan je. Kau banyak sangat air. Penuh. Takut melimpah. Sikit. Okey. Alright. So, biar semua air meresap elok dalam sponge. Okey. So, biji benih dia. Aduh. Okay. Alright. So, setiap lubang kita masukkan dalam 2 ke 3 biji benih. Tak payah banyak-banyak. Nanti kan. Okey, kangkung kita kena letak 3 hingga 5 lah. Sebab apa, kangkung ni hidup dia nak berkawan. Kangkung, dia nak berkawan. Kalau kita letak satu, letak hidroponik, bayangkan katalah ni hidroponik set, kita tak satu pokok je. So kita cuma ada, kalau ni ada 10 pokok je kita dapat. So dia tak banyak. Kalau kangkung dia kena lebih 3 hingga 5. So bila dia naik, Dia ada it's okay untuk ni. Mm-mm. Okay. Kalau kata macam sawi, kita kena satu. Sebab sawi ni canopy dia besar. Kembang, dia berkembang. Jadi kalau kata dia ada 2 atau 3, dia akan jadi kecil macam ni. Nampak kan? Tunjuk. Saya tunjukkan, bila dia ada lebih pokok, dia akan makan nutrien yang ni lagi kuat makan. Bersaing makan. That's why dia akan kecil sedikit. Sebab tu kalau sawi dia kena satu saja sebab dia akan membesar canopy dia. Tapi kalau kangkung dia hidup Sebab dia dia naik. kalau bayam dia halus. Macam mana kita nak kira kan? Kita panggil, sorry. Okay. Kalau macam bayam, kita tak boleh nak kira sebab dia halus. Jadi bila dia halus tu susah kita akan panggil cubit lah sedikit untuk ni. Tapi dia akan naik banyak. It's okay, tak apa, tak ada masalah pun. Sebab bayam pun dia nak hidup berkawan. Okay. Sebab cuba bayangkan bayam tu satu, kangkung satu, dia ada 10 pokok. Kita nak masak untuk satu kuali pun tak cukup. Macam tu lah ibaratnya. Okay. Okay. Kita dah masukkan. Dia dalam 3 ke 4 biji lah untuk biji benih ni. Selepas tu kita letak dekat kawasan yang redup lah. Tak pun kita tutup dia dengan plastik hitam dalam 2 ke 3 hari untuk mempercepatkan percambahan. Sebab bila kita tutup tu dia akan mengekalkan kelembapan. So biji benih tu lagi cepat bercambah. Dalam 3 hari tu kita tengok kalau kata biji benih tu dah pecah, dia dah bercambah, kita boleh buka dan dedahkan sedikit ke cahaya matahari. Jangan expose direct. Sebab dia belum lagi ready untuk ni. Lepas tu dalam 10 ke 14 hari lebih kurang macam tu, kita boleh pindahkan ke net pot yang hidroponik tu. Itu je. Just dia 2-3 hari kita buka daripada plastik hitam, kita letak dekat Plastik hitam maksudnya. kita tutup. Kita tutup ni. Kita tutup dia. Kalau kata letak dalam office memang tak ada cahaya matahari tu, okeylah 2-3 hari tu kita bolehlah tengok dia. Lepas dia dah bercambah sikit tu, kita buka plastik, kita letak sedikit terdedah pada cahaya matahari. Kalau tak nanti kan dia jadi macam toge pula cahaya matahari tak ada. Okay. Apa maksud tadi kata yang bagi cahaya matahari sikit-sikit tu kan? Dia tak boleh direct. Dia belum Tak macam bawah tuduhan. bawah tuduhan. Tak cover dengan plastik tu.
Kalau macam kita orang dekat office, kita orang letak dalam bangunan lah. So dia okey je. Tak payah pun. Sebab yang macam semayang kita pakai, kalau dekat tapak semayang ke apa, kita tutup lah dengan ni. Okay, mungkin saya tambah sikit kenapa kita gunakan yang plastik hitam tu, sebab kita panggil dia sebagai teknik heating ataupun teknik gua, di mana dia akan mempercepatkan proses percambahan sebenarnya, sebab dia akan mengaktifkan enzim yang ada pada biji benih ni untuk cepat bercambah. Tu sebenarnya kenapa kita tutup dengan plastik, sebab dia ada haba kat situ. Okey, haba untuk ni. Okey, tadi Puan Nadia dia ada cerita kaitan kita kena letak dekat tempat yang kena cahaya bila dah bercambah tau. Okey, what happen kalau dia dah bercambah, you all tak letak di tempat yang bercahaya, tak kena cahaya, dia akan jadi toge macam ni. Ini salah satu. Toge, kita tanam sawi keluar toge. Magic kan? Magic. Tak baik, kita buat silap mata. Okay, nampak tak kau tanam ni, saya tanam apa itu salad dengan sawi kan. Nampak tak dia kurus. Tak percaya. Dia bukan, dia dalam bangunan dekat pantry, cahaya tu tepi. My staff dia tak pusing-pusingkan, bukan staff yang ni, dia ada seorang lagi staff. Yang ni okey. Dia tak pusing-pusingkan. Jadi bila tak pusingkan, jadi dia pergi ke arah cahaya, mencari cahaya. Bila dia mencari cahaya, ni macam ni lah. Mana tengok macam mana tanam sawi dapat toge. Macam magic. Kata itu yang bila tak cukup cahaya, kalau biji benih macam ni kita tanam ni, dia akan lambat kembali ke pangkal jalan. Sebab apa tahu, dia macam dah hidup songsang sikit lah dia punya ni. Jadi macam susah, kalau tu pun tak berapa cantik. Kita nak, saya tak ada lah. Kita nak dia macam saiz kecil-kecil, sama rata dia pendek gemuk. Tahu kata orang pendek gemuk tak cantik kan, tapi kita nak pokok kita macam tu. Pendek gemuk. Jadi dia akan seragam, dia naik pun dia cantik. Tapi kalau untuk macam ni, dia dah kurang sikit lah untuk dia. Ada kat nama? Lah. Alright. Okay. Dan kalau kita tengok contoh macam salad ni. Bila salad pun kena letak banyak. Sebab tadi saya tengok dekat pantry sini ada tanam salad juga. Dia kata salad tak bercambah. Salad that's why memang kena mengambil masa dalam tempoh 2 minggu. Kalau tengok di sini salad, okay. Nampak? Okay. Ni salad yang jenis daun panjang yang kita buat nasi ayam untuk ni tau. Okay, dia akan keluar dalam 3-4 ni. Okay, sama ada kita nak biarkan 2 ataupun kita nak biarkan 1 pun okey. Tapi biasanya kami tak cabut, kami biarkan sebab kita nak dapatkan banyak dia punya daun apa semua kan. So yang ini dah sesuai, ini dah sebulan sebulan lebih lah. Sebulan begitu. Selepas transfer berapa? 2 minggu. Okey, 2 minggu. Dan yang kita dah masuk dalam net pot untuk ni. Dan saya nak bagi tahu juga, perkara penting untuk kalau kita tanam hidroponik, kalau perasan tak akar dia. Akar dia, kalau colour macam ni, maksudnya pokok tu sihat. Kalau dia coklat lah, gelap-gelap sikit kan. Dan itu menunjukkan pokok tu tak sihat untuk ni. Ini adalah indikator yang kita akan tengok pada kita punya tanaman tu sama ada sihat ataupun tidak. Okey? Nampak? So nampak okey kan? Tu indikator dia lah. Okey. Ni ada yang nak try ke? Nak semai? Sebab nanti tuan-puan semua akan buat ni juga. Akan buat sendiri. Ada boleh buat terus kot? You dulu. Semai yang biji benih tu. Okey. Ambil span masing-masing. Okay. Ambil span. Tak payah putuskan. Sebab kalau kita putuskan, nanti kita susah nak manage dia. Nanti dia satu ni ke hulu, satu ni ke hilir. Sebab dia tak banyak. Dia cuma ada 6 saja. Okay. Letak air. Air ni ada. Baldi. Dan tu pun ada. Ambil sikit. Kemudian tu salad apa semua? Salad bayam. Lagi yang lain? Sama juga. Sawi. Mungkin kalau tak, kita pakai
Sayang nak buka semua. Nanti kan dia boleh buka paket dia. Boleh. Zipper ke bukan? Bukan zipper. Tak payah pakai yang ni lah kalau zipper tu. Ataupun kangkung ataupun salad. Yang tu simpan. Pakai kangkung ataupun salad yang kita bagi untuk ni. Tak payah buka yang kat situ sebab situ nanti you all boleh buat balik kemudian. Sebab dia pakai sikit saja. Okey. Ni mesti tolong. Tu yang dekat belakang tu. Masukkan air sedikit asalkan span tu basah. Okey. Kemudian kita peras sikit span tu dan kita letak dekat tu. Peras sikit. Ya, letak dekat dalam tempat biru tu. Okey. Okey. Letak kat atas tangan tu boleh. Okey, kalau kita perasan macam kangkung ni, dia macam ada colour purple apa semua kan. Sebenarnya dia letak ada racun kulat sikit lah untuk biji benih tu. So bila kita dah pegang biji benih tu nanti kita kena cuci tangan lah. Sebab dia ada racun kulat. Sebab racun kulat tu untuk biji benih tu supaya tidak kena kulat. Okey. 5 biji. Lebih kurang 3 hingga 5 biji dalam satu lubang tu. Maksudnya macam ni siram slow-slow lah. Slow. Jangan bagi benih tu keluar. Yang bagi lagi. Spray lah. Ni biji benih apa? Salad. Salad. Salad pun sama juga dalam cubit. Sebabnya dia banyak kan? Maksudnya katalah dalam 5 biji. Memang 5 biji tu akan jadi ke tak tentu? Tak juga, tak tentu. Ada certain dia hanya keluar 3, ada yang 2, depends. Benih daripada mana ni? Rasa import. Kalau kita salak kan? Benih dia daripada... Dia ada bunga dia. Kalau dia sampai tua. Dia ada bunga dia. Sebab kita dah terus dalam sayur kan? Ya. Sebelah lain-lain boleh ke? Dia dah kangkung kan? Aku tu nak apa? Belajar. Kau belajar okey lah untuk ni. Boleh je. Tapi kalau dia keluar nanti, kalau untuk kita kat rumah, better kita dalam satu tempat tu sama jenis tanaman lah. Supaya hasil tu kita dapat banyak sebab bekas dia kecil kan. Kalau kita ada tempat yang besar yang bertingkat tu, kita boleh je campur. Macam kami dekat office, kita ada berapa ratus lubang tu. Jadinya kita buat atas ada kangkung, lepas tu ada salad, ada daun ketumbar, ada sawi, lepas tu kita boleh pelbagai. Sebab kawasan tu banyak, besar. Kalau bisa kat rumah tu, satu jenis lah. Tapi kalau ni nak letak pun tak ada masalah. Okey je. Tu apa? Bayam. Bayam secubit. Bayam secubit. Sebab dia banyak. Kamu cubit masuk dalam. Banyak tu. Jauh. Tak nampak. Okey. Banyak tu. Tak apa. Dia buat lebih kurang macam ni. Okey, dah? Dah siap? Ni bayam apa hijau? Sama juga. Okey. Ayo.
boleh pakai tapi dia akan lambat sikit lah kalau misalnya nak kita kata nak kembali ke pakai jalan dia tu dia lambat sikit lah. Dan potensi dia untuk betul-betul menjadi tu lebih kurang dalam 50%. Okey dah? Okey, kalau dah maksudnya itu adalah peringkat awal teknik semaian menggunakan biji benik guna span lah. Selepas tu nanti yang ini bila dah semai ni kita letak dekat tepi tingkap ke supaya guna cahaya kena cahaya. Jadi dalam tempoh seminggu lah lebih kurang dia akan bercambah. Okey? Selepas dia bercambah, katalah dia dah bercambah macam ni besar dah ni yang bercambah ni. Katalah ibarat. Mana naik pot aku? Dalam beg jauh. Ada. Oh ni lah. Okey. Saya akan tunjukkan untuk pembajaan sebelum kita pergi agak keratan. Okey, katalah dia dah bercambah. Faridah, takkan air sikit. Tu buat air bancuan baju. Ni agak tepi badi. Okey, saya akan ajar berkaitan dengan baja AB dan bagaimana kita nak bancuh air baja. Sebab yang sekarang ni untuk sembahyang kita tak perlu air baja. Hanya air biasa sahaja. Air paip biasa pun tak apa, okey? Asalkan span kita tidak kering. Okay, make sure span kita tak kering. Kalau span kita ni mudah kering lah. Kalau span kita kering, kita kena spray dia ataupun kita kena letakkan air dalam tempoh dia punya percambahan. Okay, so katalah mana tadi? Hilang. Oh ni. Katalah kita dah bercambah cantik. Yang ni tak cantik, ni toge. Jangan ikut yang ni bayangkan, saya bayangkan. Okay. Bayangkan dia pendek-pendek, dia hijau, cantik. Okay, kemudian kita akan pindahkan, kita pecahkan dia. Jangan sampai akar dia rosak lah. Sebab kalau dia besar, kita boleh nampak nanti akar dia dah sampai ke bawah. Kalau macam ni ada yang dah ada berakar dah ni. Okay, akar dia dah sampai ke bawah, nampak tak untuk ni? Okay, dia akan tembus akar dia. Dan kita transfer ke dalam kita punya net pot. Net pot ni dia ada pelbagai jenis. Okay, jadi katalah, okay, kita nak buat sendiri kat rumah. Ni guna kata teknik takung. Teknik takung, Puan Suzy dia beli dekat di Shira. Harga berapa? Satu set ni? RM15 ke RM30? RM15. Okay, RM15. Okay, kalau kita tak beli yang dah siap, kita boleh buat sendiri. Harga dia tak sampai RM15. Ni saya beritahu kat mana. Kedai Iko RM2.60. ni dapat kedai Iko RM2.60. Lepas tu yang ni dekat kedai popular ataupun yang jual barang alat tulis. DIY dia tapi dia besar. Dia besar tapi potong ikut saiz kita punya ni. Dia boleh dapat 4 kadang 4, 5 ikut saiz. Apa dia? Lubang-lubang dia guna drill ataupun kita buat bulat kat sini. Guna pisau pun boleh. Tapi cuma dia tak cantik lah. Kalau guna solder tu pun dia tak apa cantik, macam gerigi. Okay, kita buat bulat ikut saiz pot tau. Cuma bila kita buat bulat tu dan kita gunting, jangan ikut betul-betul bulatan tu. Sebab dia boleh bolos. Kalau kita gunting tu ikut ngam-ngam terbesar. Jadi kena kecilkan sikit. Supaya dia saiz bawah pun tak boleh. Saiz bawah nanti dia tertenggek. Jadi dia kena agak-agak. Jadi kena ngam-ngam macam ni. Jadi dia tak terbolos. Tu. Okey? Lepas tu barulah nanti kita boleh pindahkan. Cuma sekarang ni saya nak ajar bagaimana kita nak buat air bancuhan baja. Sebab kat sini yang selalu orang gagal. Yang maksimum kalau besar ni berapa lubang? Ni 6. 6 je. Yang berdaklah ni 6. Tak boleh. Sebab kita tengok jenis pokok.
Kalau kangkung, memang dia dah ngam, dia akan besar pun. So, kecil-kecil memang kita nampak macam ada banyak ruang. Kena ingat, salah satu faktor, kalau kita nak tanam apa jua jenis tanaman, selain pada cahaya, air, udara, yes, ruang. Itu perlu ada. A, B, C, D campur R. Tahu tak apa A, B, C, D campur R? Air, baja, cahaya, D, R tu ruang, D tu? D tu apa? Doa. Doa. Ni bagi dia kasih sayang untuk ni. Ini cakap, kena cakap, yelah dia berjawa. Dia berzikir. Jadi kita kena cakap dengan dia. Kasih sayang, itu je tanam tinggal. Tahu nak makan je kan. Okey. Katalah kalau kita buat rapat-rapat, so dia jadi banyak. So dia jadi macam mana nanti? Udut, kurus. Dia naik tapi dia kurus. Dia tak cukup nutrien. Tak kembang. Kalau sawi ni dia macam ni. Kecil. Nampak oh, dua ni. Dia ada dua. Satu ni dia macam ni. Kurus. Sebab dia tak cukup ruang. Dia dah kacau. Dia dah berebut makanan. Walaupun tempat yang sama. Kalau dah besar kan, kita nak tuai berapa kali boleh? Ni, sawi. Sekali je. Sekali aja. Dia habis je sekali. Dia tak tumbuh lagi balik. Dia tumbuh tapi dah tak cantik. Biasanya kita akan terus tanam baru. Tanam baru. Tak, sebab bila dia lama, dia akan tua. Bila dia tua, fiber dia tinggi. Kita makan tak sedap. Dia akan serat. Saya sendiri, kalau kita tanam, kita suka makan yang muda-muda. Untuk ni. Sebab dia rasa dia akan berbeza. Kalau dah tua tak sedap. Kangkung menjala jenis kangkung lain, jenis kangkung kampung, kangkung air. Yang ini adalah jenis kangkung yang berdiri tegak, berdiri tegak macam tu. Dia beza, dia ada jenis kangkung. Okey? Okey? Menjawab, kita belum masuk baja ni. Baja ni selalu fail. Semua sebab dia anggap dia tanam hari ni, besok dia nak tuai. Jadi letaklah baja punya banyak apa semua. Dia ingat pokok macam tu. Tak pokok tak macam tu. Dia ada tempo-tempo dia. Ada exam? Ada exam? Ada. Kita ada exam sekejap lagi. Sekarang tengah SPM kan? Ni. Hitam pot ni. Okey. Kedai pertanian ada jual ataupun Shopee, TikTok. Dah. Kat situ. Tapi ada jenis saiz-saiz dia. Yang ini tak salah saya dalam 4 cm ataupun 4.5 cm. Kita tengok. Dia tak sama juga dengan tu. Ni sambil buku kan. Okey. Dia ada dua jenis. Nampak? Pot yang ni full. Ni ada separuh ni. Pot ni full netting. Dia ada beza. Dia ada kebaikan kalau pakai yang ni. Okay, kalau pakai yang ni, lepas tu kita punya span tu, kalau katalah besar macam ni pun, kalau tutup dia ada lubang juga lagi kan, okay. Dia akan membantu mengurangkan nyamuk untuk masuk dan dia jadi jentik. Sekurang-kurangnya dia kurang. Kalau misalnya dia tak apa nampak lah kan, kalau kita pakai macam ada benang ke apa tu, dia okey lah boleh cover ataupun kita campur dengan lekabol, dia boleh cover lah. Okay, sebab potensi untuk jentik-jentik tu pun boleh juga hidup kalau kita punya baja kita cair. Okay, baju kita cair, tak cukup baju lah. Tapi actually kita boleh letak juga sedikit ubat jentik-jentik. Janganlah banyak sampai satu paket hentam kat situ. Sikit je. Secubit untuk ni pun boleh. Dia tak ada masalah. Garam boleh juga letak garam untuk ni. Tapi garam tu dia part of baju juga sebab ni kan garam ni kan. Jangan letak banyak lah. Okay. So, katalah tadi dah bercambah dah kita nak alih pada pot untuk ni. Tadi saya belum habis tadi kata berapa kos dia kan. Lompat-lompat dah cerita. Ni tadi RM2.6. Yang ini tadi dia besar tapi boleh jadi 4, 3 pun semua. Kita anggarkanlah dia dalam berapa ringgit? RM2. Boleh kot? Lebih kurang kan? RM2. RM2 campur RM2 RM4.6. Pot ni berapa sen? Dia dalam 40 sen, 30 sen satu. Kita pakai 6. 6 kali 4 berapa? RM2 lebih kan? Jadi tu dah berapa? RM6 lebih kurang. RM6. Baja. Lepas tu kita akan baja. Biji benih tu sikit je kita pakai kan? Baja ni berapa ringgit? Mana? Berapa ringgit? 20 lebih? 20. Tak termasuk baja kan? Baja lain kan? Okey, untuk baja ni, kalau nampak sini, nampak tak? Yang ini berbentuk biji. Berbentuk biji, dia untuk 10 hingga 15 liter kalau kita larutkan. Tapi kalau kita pakai sikit kat rumah, kita pakai yang dah siap.
Ni je. Dah siap bancuh cari. Baja A, baja B. A warna coklat, ada coklat-coklat sikit. B dia warna biru. Kita pergi sekali. Kena sekali. Dia tak boleh asing-asing. Tak boleh beli A, tak boleh B je. Tak ada. Dia pasangan. Hidup dia mesti berpasangan. Kita pun hidup berpasangan kan. Baja pun sama juga. A, B. Jadi A memang warna macam ni, B warna ni. Sebab dia ada kandungan kalsium, kalsium dengan fosfat. Dia tak boleh bercampur Untuk ni dia kena asing-asing. Okay, kalau macam kami, katalah mungkin library nak buat ataupun ni lah pelajar-pelajar nak buat kebun kan, kita kena berwawasan. Ada Khairul kat belakang berwawasan. Ya, kita kena berwawasan untuk ni. Bila kita nak buat banyak, kalau macam ni, sekejap je kita pakai kan. Jadinya kita akan bancuh dalam bekas lain lah. Yang ini, dia berbentuk biji. Dia sama juga dah asingkan A dengan B. Nanti boleh edarkan untuk tengok. Dalam, kita bancuh biasa dalam tong macam tong sampah tu. Kan? Macam tong sampah tu besar. Masukkan air, berapa liter, 10 liter. Lepas tu kita masukkan baja dan kita kena kacau. Itu cara dia. Dia macam ni lah. Senang nampak Kan cerita-cerita kan. Merayau pula. Mana kan? Mana? Okay. Dia 2 tong. Okay. Dia kena asing-asing. Kena 2 rumah. Okay. Katalah kita masuk air. Lepas tu kita masuk baja. Baru kita campur dengan baja. Baja A, baja B. So dia kena lain. Dan kayu yang kita nak pakai ni, kita tak boleh pakai kayu yang biasa. Kita biasa pakai PVC. Sebab apa? Kalau kita tak boleh pakai besi, besi dia akan ada interaction sebab chemical untuk ni. Kalau pakai kayu kadang kita tahu ada sedap-sedap kayu yang masa kita kacau tu dia ni kan. So pakai PVC, kita kacau 2 batang kayu berbeza. Batang ni tak boleh campur ni tak boleh macam ni. Sebab dia akan merosakkan baja. Bila dia merosakkan baja, kita akan nampak mendakan warna putih. Mendakan warna putih tu menunjukkan baja kita dah rosak untuk ni. Jadi kena kacau sampai dia larut. Lepas tu dah larut tu kita tutup, kita simpan dulu 1 hari baru kita pakai. Itu kalau guna baja yang serbuk tu. Pakai tu boleh sekali. Nak pakai tu boleh guna campur sekali. Okey, nak pakai dia tak boleh campur sekali tanpa air. Maksudnya macam ni. Okey. Dia tak boleh, kita kena dilute dia tapi ni bekas tu tadi kan biru takung kan. Okey. Kita letak air dulu. Wajib letak air dulu. Barulah letak pada A, lepas tu barulah letak pada baja B. Masuk kan. Kita tak boleh tak ada air kita letak A dengan B. Baja tu akan rosak. Dia tak boleh bercampur kedua-duanya tanpa air. Kalau campur je tanpa air, tak payah pakai lah untuk ni. So dia kena letak air dulu. That's why kat si bekas ni saya letak air dulu. Kalau kata untuk takung ni, kita agak-agak dia boleh mencecah saja. Jangan terlalu jangan tenggelamkan dia. Contoh ni tadi bekas. Kita punya pot kan. Mana? Okay, ni penutup dia. Ni pot kita. Pot air ni pokok kita. Pot ni dia mencecah air. Dia tadi tenggelam. Jangan sampai tenggelam. Kalau kita tenggelam paras ni, pokok ni dia perlukan oksigen. Akar ni dia perlukan oksigen. Jadi bila tak ada oksigen, tu yang menyebabkan pokok kita akan efek terbatut. Dia ada lagi satu magic juga. Dia sekarang ni dah zaman canggih kan. Zaman dia ada satu dia pakai O2 tambahan oksigen yang larutan. Tapi saya tak ajari ni lah. Nanti kan pening pula kan. Ajar simple je. Ini pun dah pening kan saya. Okay, jadi biar mencecah saja. Jangan penuhkan. Kalau kata air ni penuh sini, so nanti akar tu tidak boleh bernafas. Dia tak boleh dapat oksigen kat situ. Dia kena ada udara, ruang udara kat bawah ni. Okay, mencicah. Okay, kalau tak cicah, dia mati pula. Tapi itulah kuasa Allah kan. So akar tu memang mana pun kau pergi, dia akan cari juga air. So dia akan turun untuk ni. Okay, kita dah masuk air. Kemudian kita akan masukkan baja dahulu. Saya pakai, ni belum buka kan? Baru dah buka dah? Okay, saya nak minta seorang tolong saya kat sini supaya dia pun boleh faham. Kalau saya tunjuk kan nanti tak faham. Siapa? Sini. Come. Siapa?
Seorang volunteer. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Right. Okay, good. Sini, sebelah. Postgraduate. Student. Student. Student second year. Second year. Course apa? Agrivis. Agri. Oh, pertanian. Pertanian dah tahu. Dah belajar dah? Tengok belajar kan? Tengah belajar? Oh. Kelas. Tengok belajar. Tengah belajar. Siapa awak punya ni? Cikgu yang tu? Pertanian. Dr. Khairul. Dr. Khairul. Khairul Mazmi. Hafiz. Hafiz. Okay. Alright. Ni baja A. Okay, masukkan dalam guna penyukat lebih kurang kita buat dulu dalam 10 sebab baja ni setiap brand dia berbeza-beza kecairan. Kita tak tahu berapa banyak kecairan. Jadi untuk permulaan letak dulu 10 mil. 10 je. Dia kena sama Kalau A 10, B pun kena 10 mil. You tak boleh 10 mil A, 5 mil B. Tak sama tak boleh. Dia kena 10-10. Kita mulakan dulu dengan sedikit. Pakai buat batuk ya, bekak ya, betul. Penyukat buat batuk dah 10 mil. Betul? Belum. Okay, boleh lah tu. Saya tak nampak. Okay. Tu tadi baca A kan? Okay, penutup A letak sini. Assassin. Banyak kan penutup umpat anak, batuk, demam. Sebenarnya tu lah kita boleh jimatkan. Tak payah susah-susah. Ni kan fikir kat mana nak cari penyukat dan apa semua. Tu satu cara. Kalau tak ada dah, pakai je penutup ni. Penutup dia pun boleh jadi penyukat. Macam tu. Okay. Lepas tu, syringe pun boleh. Yang macam ni pun boleh. Okay, kalau ada kat rumah kan yang ubat tu. Tapi dia kecil lah. Dia ada syringe yang besar tu kan. Kadang-kadang kita terlebih. Okay dah. Cuba kacau sikit. Pakai ni. Pakailah ni. Bawa ni lah. Baja A dengan baja B. Ni. Dia masukkan ni. Baja. Sukatan air dia macam mana maksudnya? Agak-agak je. Agak-agak supaya dia mencecah pada kita punya pot. Betul. Dah. Puati? Dia dah pasti. Bukan. Pasti dia sekata. Bukan pasti hidup. Okey. Kemudian, ambil isi meter. Okey. Bila kita buat hidroponik, kalau kami, untuk orang pertanian, dia memang wajib ada alat yang kita panggil isi meter. Isi meter ni alat elektrik untuk ukur kadar baja dia lah. Kalau misalnya sendiri, boleh je beli dekat, biasalah rumah orang, Shopee banyak pula promo kan. Habis kuning. Murah je. Dia dalam RM20 macam tu. Biasa macam ni dah RM20 dia. Tapi mudah cepat rosak lah. Tapi kalau untuk buat sendiri tak ada masalah. Jadi kalau kami biasa kita beli yang brand sikit. Jenama Hana tu dia RM300. Tu mahal. Untuk ni. Berapa isi dia? 1.4. Pandai baca tak? Betul? Betul pelajar pertanian. Kalau nasib baik. Okay, lebih kurang 138. Okay, untuk permulaan, untuk hidroponik, kita bermula dengan nilai isi kecil. Okay, terima kasih. Okay. Tapi kita cek pH tak lagi? Belum. Okay, cuba cek sekali pH. pH meter. Okay, dia ada dua. Biasa guna pH, biasa macam ni. Untuk isi dia tulis isi meter. Nanti boleh test, boleh tengok. Masuk. Berapa? Electricity conductivity. Ni 10. 10. pH sebab dia campur air baja tadi untuk dia tu. Lepas tu kita check pH sebelum. Sebelum sepatutnya. Okay. Tapi kita consider dia okey lah. Sebab kita check dekat situ patutnya memula kan. Alright. Terima kasih. Okey, nilai isi adalah electricity conductivity. Dia adalah ukuran untuk keperluan baja. Berapa air baja yang diperlukan. Okey. Untuk permulaan, anak pokok yang baru, ni kategori barulah. Okey, kita boleh bermula dengan 1.0 sehingga 1.4 range dia. Kalau kita kat sini, kalau isi kat situ dia tulis dia 1000. 1400 dia tulis. Tapi kita panggil dia sebagai 1.4 lah. Nanti pula katalah beli. Lepas tu Puan Mani kata 1.4. Mana titik perpuluhan tak jumpa pun semua. Sebenarnya inilah kiraan dia, bacaan dia. Okay. Okay.
Ni peringkat awal. Okey, ni peringkat awal. Katalah dia dah membesar. Okey, dia sehingga lebih kurang bila kita masuk tu dah seminggu, 2 minggu lah. Okey, tempoh 1 hingga 2 minggu. Okey, kita kena naikkan pula isi dia. Dia boleh untuk pokok sayur, sayur berdaun ni 1.6 hingga 2.0. Okey, 1,600 hingga 2,000. Okey, ni peringkat kira 3 hingga 4 minggu lah untuk ni. Okey. Ni kena tahu bila hidroponik, benda ni wajib nak tahu. Air akan kurang. Bila air tu kurang, kita akan top up air sebab dia kan membesar kan, dia menyerap air kan untuk makanan. Dia akan kurang. Bila kita campur air, kita kena campur baja. Dia kena dua. Campur air, campur baja. Sebab dia dah dilute. Dia dah tak ada. Dia dah kurang. Bila campur air, dia dah dilute. Kalau okey, tu bacaan dia. Satu, kalau misalnya kita tak tahu, tengok kat Pakcik Google. Pakcik Google tu dia ada bagi jadual isi. Dan setiap tanaman berbeza-beza. Yang ini saya tunjukkan untuk sayur daun. Sawi, kangkung, salad boleh pakai. Paling tinggi pun boleh pergi 2.2 pun boleh. Kalau tinggi sikit. Boleh lah sampai. Isi kena. Tapi kalau katalah kita nak buat sikit satu takung kat rumah kan. Tak payahlah susah. Dekat botol ni dia ada dah letak cara menggunakan cara baja. Sebab diorang biasanya dah siap sukat. Dekat sini dia dah siap sukat. Okey, satu cap ni dia dah amount 5 mil. Katalah satu cap ni. Dia dah equal to 1.210. Dia ikut pertumbuhan. So baca yang dekat cara penggunaan ni. Boleh follow terus pada label. Yang ni lain. Dia lain jenis. Yang tu brand. Dia AB tu sama untuk ni. Cuma brand. Macam ni kan. Dia ada tulis 5 mil. Nampak tak? Nah, tengok. Dia kan tengok. Yang itu function dia Apa dia? yang kat tangan tu. Ni sama je. Ni baca AB juga. Ni yang saya bawa. Ni yang library beli. Saya kata dia ada brand. Macam-macam pelbagai brand. Cuma kadar kepekatan dia berbeza. Okay? Dia ada pelbagai brand. Ni tadi berapa? 1,001.2 1,200 kan ni? 1,300 kot rasanya tadi. Okay, boleh. So larutan baja kita ni dah cukup. Bekas ni kena pakai bekas plastik. Jangan pakai bekas clear atau transparent. Tak boleh. Kena pakai bekas yang gelap macam ni. Biru ke, merah ke. Kalau tak sebab pandai. Sebab berlumut. Bila kena cahaya matahari, berlumut. Itu yang pokok kita terbantuk. Kenapa tak naik-naik? Sebabnya lumut tu dah makan baja dalam ni. Cahaya. Berlumut. That's why kita kena pakai bekas yang berwarna. Saya nak tanya tadi pasal yang bila lama kan air kurang. So kita tambah dengan baja lagi. So sukatan untuk yang tambahan baru tu macam mana? Tambahan baru tu ikut je pada cup tu. Baru kan? Dia boleh top up apa semua. Tapi itulah kalau ada isi meter tu dia senang lah nak check sebenarnya. Isi meter tu. Okey. Kalau kata kita tak ada, kita just top up je kan. Masuk je air, lepas tu masuk je lah satu cap. Dia agak-agak lah. Cuma indikator dia adalah kita lihat pada tanaman kita. Tanaman kita tu nampak macam kuning, tak membesar ke apa. So maksudnya kurang baja lah. Tapi dia akan lambat lah kita akan nampak proses tu. Tapi kalau kata kita nak buat aeroponik ni, belilah bawah RM20. Saya tak sampai RM20. Belas pun ada kan. 17 kan rasanya. Add to cart sekarang. Ni 11 promosi. Ada lagi diskaun. RM8. Boleh sekarang. Okay. Apa dia? Banyak tanya nanti kalau lambat tak apa. Okay. Sekarang pukul apa? Pukul 10. Saya beri kata 2 jam kan. Belum habis lagi ni. Bahaya. Okay. Kita dah transfer. Kita masukkan saja. Susun saja kita punya tanaman dekat dalam kita punya bekas. Asalkan dia cecah air. Okay. Kalau nak tengok nanti macam mana dia dah macam ni lah. Dia punya untuk ni. Apa terlopong ni. Okay. Alright. Dan okay, ni kira dah ready lah. Biar je lah. Asalkan kena cahaya. Pokok ni kena perlu ada cahaya. Kat mana kita nak letak? Kalau kat luar tu, sekarang musim hujan kadang-kadang kan. Bila hujan,
air dalam ni akan melimpah keluar dan dilute dan air baja kita keluar. So dia tak berapa sesuai lah untuk direct. At least dia kalau that's why kalau kita tengok tempat hidroponik biasanya ada bumbung clear ke apa kan dia buat. Kalau tak kita letak kat tepi garaj kat rumah tu pun boleh. Asalkan dia dapat cahaya. Every pokok disukakan cahaya pagi. Cahaya pagi adalah waktu yang 8 hingga 10 atau 7.30 sampai pukul 10.30. Tu cahaya yang terbaik untuk pokok buat proses fotosintesis. Mana-mana kita tanam pokok, kalau kawasan tu dapat cahaya pagi, you akan tengok pokok kita akan lain. Dia akan cantik kat situ. Petang tak ada terlindung, tak apa, tak ada masalah. Pagi tu yang penting. So, siap untuk kita punya takung. Berapa ringgit tadi? Tak sampai RM10 kan? Dah untung RM5 kan kedai tu. So boleh jual tak? Ni pelajar. Boleh buat part of business? Boleh. Jimat lah tu. Kos RM10, jual RM15, untung RM5. Tak masuk lagi transport charge. Kan? Okay. Ni tadi biji benih. Next adalah keratan. Keratan. Untuk keratan ni kita akan guna teknik ni. Aku cakap ke dia cakap? Terus. Okey, untuk keratan kita akan guna, dia ada dua jenis. Tadi kita guna biji benih, yang ni kita guna teknik keratan. Yang ni saya bawa pokok kesum. Okey, pokok kesum boleh, daun pudina boleh. Biasa orang tanam kesum selalu mati kan, saya selalu dapat. Betul tak? Tanam kesum selalu mati. Ya. Kenapa? Sebab tak ada je tangan panas, tak ada. Jangan percaya. Itu bid'ah semua tu. Keratan sebenarnya kesum ni dia memang perlukan air. Lepas tu kita kena selalu prune dia. Kena cantas dia. Trim. Kalau tak dia akan tua mati. Tu sebabnya. Ini siap bawa dari rumah lagi saya bawa mengangkut. Buat lasar. Boleh. Saya kalau kat rumah kan selalu prune apa semua. Lepas tu nanti dalam tu box. Bawah. Ada tak? Kau tak bawa? Kau dah terkeluar gitu. Saya selalu prune apa semua. Lepas tu kan yang ni saya akan simpan dalam peta ais. Tapi saya tak simpan dalam peta ais biasa. Saya pada freezer. Sebab bila freezer, dia akan kering dan dia cantik bila kita nak pakai balik untuk ni. Kalau yang dalam tempat yang biasa tu, dia akan cepat layu, lecur untuk ni. Saya masuk botol, lepas tu bila nak pakai, saya ambil untuk ni. Tapi saya lebih suka pakai fresh. Okay. Kadang daun kari pun saya buat macam tu. Daun limau purut. Sebab memang kita tanam kat depan. Tapi kadang-kadang bila nak pakai macam tengah malam ke ataupun awal pagi kan, malas nak keluar, saya ambil lah dalam freeze punya. Sama masuk dalam bekas. Masuk freezer. Tahan lagi lama untuk. Okay. So, Puan Faridah akan tunjukkan macam mana kita nak buat untuk teknik keratan. So, kita carilah dahan yang tidak terlalu muda. Yang tua, okay. Bagus. Okay, bukan yang terlalu muda. Okay. Yang ni saya ambil yang ni lah. Sebab dia ada. Okay. Saya tengok jalan dulu kan. Okay, untuk keratan kita buat contoh kesum kan. So untuk kesum ni, kita tengok juga bekas yang kita nak semai. Sama juga macam biji benih. Untuk semai, kita tak perlukan air baja. Kita perlukan air kosong je. Untuk semai keratan, biasanya kita galakkan bawah tu kita potong serong. Supaya untuk bagi ruang dia berakar tu lagi banyak. Lepas tu kalau kesum ni, dia ada not-not dia kan. Kita panggil not lah ni. Not ni kita buang daun dia. Yang bawah tu buang. Yang bawah ni buang. Sebab kita nak kurangkan dia punya air. Dia nak proses fotosintesis apa semua tu. Tapi dekat atas tu pun kita potong pucuk dia. Daun ni saya suka tinggal separuh. So macam ni. Kalau sebab yang ni kita ajar hidroponik kan. Kalau kata kita tanam atas tanah, kita celup pengakaran, ada hormon pengakaran. Lepas tu kita ni, kalau tak pakai pengakaran tu pun, kita cocok je lah atas tanah kan. So yang untuk hidroponik, kita selitkan dia dekat span ni lah. Yang ni sebab dia dah ada lubang, so saya masukkan je lah lubang. Lepas tu, tembus lah supaya senang akar masuk. So kita boleh juga letak
Hanya pot. Dalam pot ni juga kalau kita guna kaedah sama macam ni lah. Tak pun biasa kalau kesum ni kita buat dalam botol minyak. Botol minyak masak yang kita potong bawah dia tu. So atas dia kita terbalikkan. Mana? Botol mineral contoh. Macam ni lah. Kan? Katalah botol minyak tu kan 5 liter tu kan dia besar. So kita tak payah pakai ni lah. Yang ni kalau kita tak tembuskan pun boleh. Kalau kita pakai tali mop ni pun boleh. Tali tu memang ada function ni. Tali ni untuk kita serat air. So kalau kata semua orang berita. So kalau kata kita tak tembuskan dia punya batang dia pun tak apa. Sebab kalau kita ada tali mop ni mana-mana pun boleh. So macam ni lah kalau kata guna botol air mineral tu dia akan besar lah nanti. Kita tak ada air mati lah. So macam ni je lah kalau kata kesum. Kalau saya ada bawa ni pudina. Melayu dah pudina. Ada kat office tadi saya potong. Okay, pudina pun sama. Dia ada note-note dia. Dekat note dia biasa dia akan keluar akar. Okay, yang ni kalau daun pudina nak bagi dia akar banyak, kita lilit dia. Supaya dia sebab dia akar dia cepat sikit. Lilit. Buat simpul. Simpul. Lilit pula. Simpul. Kita simpul bagi dia akar banyak. Okay. Macam ni contoh Puan Mahani dah buat dia dekat rumah. Dia potong dia punya pokok kesum ni. Dia dah semai dah. Kira kita semai lah ni. Sebab dia banyak-banyak macam ni. Yang dah tumbuh ni kita boleh. Dia dah ada akar. Terus transfer je lah. Yang ni terus transfer dah boleh bagi baja. Masuk dalam sepatu. Dia sebelum berakar tu jangan letak baja. Tapi pokok tu panas dah mati je. Dah tahu. So kalau ada akar ni kita koyakkan lah sebab tak naklah nanti akar kita rosak kan. So kita kepit je. Tujuan span ni untuk kepit. Kalau tak guna span, guna tali mop yang kita gumpal tu pun boleh juga. Supaya dia duduk dekat dalam ni lah. Beli mop. Jangan mop yang lama Mop baru. Mop. Banyak kuman dah. Itu jimat kan? So kalau kata kita pakai botol minyak yang 5 liter tadi, buatlah 2-3 keratan kan. So dia letak. Tapi kalau boleh tutup lah. Sebab macam tadi kan kata tak nak duduk sinar kan. Tutuplah dengan plastik ke apa. Cat. Spray kan. Yang ni penama pudina pun sama. Kita selit je. Selit, masukkan dia je. Yang belakang nampak ke? Senang je. Untuk keratan. So yang ni ada banyak lah ni. Kalau kita potong macam ni, kita bagi dia akar dulu. Ini dah terlebih. Dah berakar ni lagi senang lah. Kita terus pindah guna masuk air baja je. Sama ada nak guna ni ataupun guna botol air. Faham kan? Untuk keratan. Yang ni boleh buat laksa lah. Asam pedas ke tengah hari ni? Ada apa-apa nak tanya? Bagi dia berakar dulu. Ya, berakar dulu. Bukan. Bagi dia berakar dulu sebelum kita letak baja. Jadi bila letak macam tu nanti dia akan berakar lah. Betul. Lepas tu baru letak baja dalam botol. So kalau kata nak semai dia dulu macam ni pun boleh juga. Dah berakar baru kita pindah letak dalam baja. So itu Puan Mani ada buat macam ni. Dia letak sini kesum, sini pudina. So dia memang merebak lah. Satu tray ni 2 pokok je dia letak.
Cuma kasum dengan betina ni dia kuat makan Makan air. Ha. Boleh? Ha. Okey, seterusnya kita nak tunjuk untuk botol. Okey. Tutup on. Mic So- on. Macam mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein bin Azmi. Sebenarnya apa yang tadi Puan Mahani dah recap banyak lah. Benda tu memang dia dah simpulkan ni. Saya just nak kita tahulah macam ni Contoh, kita nak senang nak apa? Senang nak faham Okey. Okey, kita buat satu layout. Okey, yang ni pasal 0.5 ke 1. Ini apa? Semayan. Okey, daripada 1 ke 5 pracambah. Lepas tu 5 ke 25 hari. 5 hari. Ini ialah aktif. Yang ni ialah tuai. Ke 30 hingga ke 40. 40 hari ni selalunya untuk salad. Salad lambat. Salad lambat. Kalau kita tahu tadi. Kangkung dekat mana? 25 hari. Good business lah siapa nak tanam kangkung. 25 hari dah boleh tuai. Ini kangkung. Ini salad. Okey, apa penggunaan isi? Kita akan start daripada sini. Waktu bila kita nak transplant kat cap ni, dekat takung. Waktu anak benih tu dah keluar 4 daun. 4 daun. Yang paling senang lah 4 daun. Okey. Kita dah tadi dah buat semayan. Macam ni. Tapi yang ni tinggi lah. Tak cantik lah. Lepas tu kita letak tu. Kita dah semai. Kat sini pemberian isi dia berapa? 1.0. Untuk permulaan. Macam Puan Mani cakap tadi lah. 1.0 hingga 1.4. Yang ni 1.6 ke 2.0. 2.0. Okey, berapa pula pH dia? Antara 5.8 hingga 6.0. Boleh ukur guna ni lah. Mana tadi pH meter? Tu. Dan ukur sebelum baja. Jadi bila dah kita semai sini, kita kena jagalah penjagaan dia. Yang ini yang moden sikit lah. Kan? Moden. Yang ni mahal ni. Dalam RM50 macam ni. Dapat satu set dia lah. Yang ni kita DIY sendiri. Okey. Kalau yang botol pula, ada botol kan semua? Botol ada botol? Boleh bagi. Ambil seorang satu. Kita nak buat Okey. Kita ada dua kaedah. Satu kita nak gunakan anak benih.
untuk botol. Satu lagi kita nak gunakan keratan batang. Tuan-tuan perempuan boleh pilih lah nak guna yang mana kan. Boleh ambil kat depan ni bahan-bahan ni. Mana tadi anak guna tadi? Boleh bergerak sekarang. Apa salah nak potong? Okey, potong pula kan. Ni. Okey, yang ni. Boleh lah. Potong arah sini. Ataupun kita nak pendek sikit pun boleh. Bawah lagi pun boleh. Ikut kreativiti. Yang ni tak ada betul, tak ada salah. Mana-mana pun boleh. Kalau kita potong tinggi, dia punya airnya banyak lah. Jadi lambalah sikit nak top up. Kalau kita potong rendah, hari-hari lah kita top up. Agak-agak ikut kreativiti. Okey, yang ni kan, nanti kan ni kan Lucina kan. Ada Puan Mani kata, kalau Lucina kan nanti ada algae semua kan. Jadi boleh tutup dia. Tutup dia, jangan bagi ada algae lah. Kalau ada algae tak cantik lah. Dia punya nutrition tu dah kena makan dengan algae.